guys, selamat datang di channel Kevin Malai. Hari ini kita akan bermain game Country Ball. Oke, tadi saya dah main guys. Saya jadi Amerika dan Malaysia. Ini kali kedua jadi Malaysia. Attack! Saya sudah tahu guys apa yang perlu dibuat. Oke. Agret. Aduh, ikut kebal. Ya. Sekarang guys, kita ada saya tengok aja dulu. Sekarang kita ada di Pulau Kalimantan. Kat sini sekali. Lepas tu ada dekat Malaysia Selatan. Wih. Ya. Tak boleh ambil. Okey, spin. Dapat apa? Dapat emerald. Maksudnya diamond hijau. Nak serang Sumatera lah guys. Jom kita serang Sumatera. Sekejap. Kalau kau tanya kenapa saya nak serang Sumatera, sebab sawit. Sumatera kan banyak sawit. Explore. Ya. Sumatera kan banyak sawit, jadi kita ambil lah. Ambil sini, tak payah agret kat sini je. Sekarang kita ada Pulau Sumatera. Sekarang Malaysia sudah ada Pulau Sumatera. Ini hanya Malaysia yang main Malaysia game je ya. Bukan Malaysia asli. Kalau di dunia tu Malaysia hanya ada pulau yang ni dan di Pulau Borneo. Itu je. Tapi ni hanya game. Kau jangan ingat betul-betul. Ni game je. Explore mana lagi? Tengok lu. Kau lupa kotak. Okey. Tengok lu. Ada apa je kat sini? Sini je. Sinilah. Duit tambah 1K per detik. Rasanya kan guys, kita tingkatkan ekonomi dulu lah. Kita upgrade dulu ekonomi kita guys. Kalau untuk askar nanti-nantilah. Ekonomi yang paling penting. Betul tak guys? Ni capital kita. Okey. Jadi kita cari tempat yang ada minyak dan dah. Okey guys. Ada peperangan dekat United Kingdom. Mana tempat perang? Ke dekat Norway.
Ambil dulu. Kita buka tanah-tanahnya yang ada kat sini. Nanti kalau ada perang ke apa boleh tengok kan. Oh, ni tempat Norway. Norway perang dengan British. UK menang. Okey. Kalau korang tengok kan guys. Tak macam ni kita. Kalau korang tengok Rusia tu jauh sangat dengan mereka. Tengok, ni Amerika. Ni Rusia. Padahal ada satu tempat ni dekat sangat dengan Amerika kat Rusia. Tengok ni. Ni Alaska. Alaska kepunyaan Amerika. Dan ni pula wilayah Rusia. Kalau korang kata macam ni, Rusia tu jauh je dengan Amerika. Pal otak kau. Tengok ni. Tengok Amerika. Rusia. Jauh dari mana? Kalau ikut peta memang dah jauh. Tapi kalau kenyataannya dekat. Dekat nak mampus. Tingkat ekonomi. Ya. KLCC. Kita sudah ada KLCC. Jatuhkan dapat duit. Taiwan. Korean. Okey, mana lagi? Tanah yang saya belum ambil. Tanah yang saya perlu lihat. Kat mana lagi? Okey. Explore. Guys, waktu tu saya tengok kan. Palestin tak ada. Israel ada tak man? Tak ada. Kalau Palestin tak ada, Israel pun tak ada. Weh. Ni. Ini kan Iran. Patutnya kat hujung ni, selain Jordan, ada Palestin dan Israel. Tapi dua-dua tak ada. Supaya dia tak kena hujat kot. Maksudnya supaya dalam game ni tak ada orang buat perang kot. Perang apa ban? Korang tanya perang apa? Perang Palestin dan Israel lah. Perang apa lagi? Portugal. Negara Ronaldo. Shoo. Ambil. Ging. Hanya tanah yang aku akan explore. Woi, habis dulu ni duit. Dekat capital ni kita kena tingkatkan ekonomi. Macam mana Sini ada minyak, ada padi. Nak serang kat mana Ini tanah Malaysia yang saya sudah ciptakan. Besarlah juga kan. Tapi dekat sini je lah. Kalau tempat lain tak ada. Korang rasa apa yang saya perlu buat nanti? Kuasai satu dunia? Ataupun korang perlu komen. Negara apa yang saya perlu jajah? Vietnam, Hong Kong, China. Apa kau takut? China, Rusia. Ataupun korang nak suruh saya jajah Amerika. Jap, explore. Kanada pun boleh juga. Okey. Explore. Banyak lagi tanah boleh explore.
Okey. Banyak ni tanah kita boleh explore ni guys. Venezuela. Venezuela kan ada minyak. Bakar. Kenapa tak boleh? Nantilah saya ambil minyak dekat Venezuela. Apa? Korang ingat saya akan buat macam mereka, culik presidennya? Takkan. Saya yang akan serang dia. Ingat, ini hanya dalam game, bukan nak serang betul-betul. Game, dalam game je ya. Sahara Barat. Okey. Ambil. Banyak ni tanah ni. Nak serang negara mana Boleh agroekonomi. Tak boleh sini. Minyak. Alamak, perkebunan sawitku kurang. Hanya sawit tara ya lain. Mari kita perang dengan China. Ya. Kita tengok siapa yang menang. Ya. Malaysia pasti menang. What the heck? Semua askar aku mati. Okey. Ingat yang penting ekonomi. Malaysia versus China. Ni tak di. Pemenang siapa? Sudah pasti China. Kita cari negara-negara kecil yang lemah dulu. Kita explore lah. Sini ada Madagaskar. Sini ingat saya. Saya ingat saya ni wilayah Madagaskar. Kan betul? Lemah ni. Tapi tak payah lagi lah menjajah-jajah ni. Inggeris dulu pernah menjajah negara kita. Jadi apakah kita ingin menjajahnya balik? Tak ada pun. Tak payahlah. Tak payahlah jajah Inggeris balik guys. Aduh guys, kita nak buat apa dalam video ni Tak tahulah nak buat apa dalam video kali ni. Korang nak try komen. Nanti video seterusnya apa yang saya berbuat dekat negara Malaysia kita ni. Dah lah. Serang Thailand je lah. Tak tahu nak buat apa. Minyak ketawa kat aku tadi. Minyak. Wah, Malaysia dah besar. Kita serang lagi. Kalimantan. Serang. Ya. Kalah. Belaskar. Okeylah guys, sampai sini je lah video kita ya. Semoga kita boleh berjumpa di video lainnya. Goodbye.